Assalamualaikum Aunty. Waalaikumsalam. Oh, lama tak jumpa Aunty ah. Aunty sihat? Ya, Alhamdulillah. Hari ni kita ada mi kuah ketam. Mi kuah ketam. Okay, kita letak tu. Oh, so. Inilah ketam dia. Oh, baik Aunty. Fresh daripada ladang. Baik. Bukan telur sebiji. Telur sebiji. Di dalam bahan-bahan yang masuk dalam tu ada sambal, ada Oh. sos, dan masuk fish cake, fish ball. Oh. Kita tambahlah carrot Baik. dan juga sayur sawi. Ni sayur sawi Ya, eh? di warna cerah. Oh. Dan merah-merah, maknanya ketam tu dah nak hampir masak. Okey, kita tambahkan dengan tepung jagung. Ni tepung jagung ah. Ya. Baik. Ni ketam dia. Harga dia RM15. Harga dia RM15 eh. Tapi bergantung pada saiz ketam. Oh, Aunty dah letak sambal dengan sos tadi, dia nampak kuah dia nampak lebih pekat dan berkerim ah. Oh, tengok tengok. dia. Oh, garang. Ni tahu eh. Cili potong. Ni limau. Ni bawang goreng. Air mulit Melaka. Air mulit. Best je Mak Rana kita. Confirm sampai. Bercuti pada hari Isnin pukul 7 pagi hingga pukul 2.30 atau pukul 3 petang.